Masing-masing ada cerita. Bila jumpa Assalamualaikum. Dah masuk dah. Oi. Lain kali cakap action. Minum tak payah tunggu. Sabar boleh minum. Boleh. Walau saya minum mau minum. Boleh. Aduh, Assalamualaikum. Apa masuk ramai-ramai? Hari ni kita ada special guest. Yang ni legend lah. Legend lah. Yang ni orang lama lah. Kalau hampa tak kenal, Apa kokong apa kokok Apa kokong apa sekiranya cerai Apa cerah Orang-orang yang dia ni zaman mana tau? Dia berlakon zaman mana tau? Zaman-zaman AR Badul. Lama lagi apa? Awal lagi cik. Juara bintang RTM Cik. Juara dia juara ni juara. 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 Dia ada JU WARA. Oh, juara. 5 setiap minggu menang 1 bulan. Oh. Rest ada 5 kumpulan lagi, 4 kumpulan lagi. Masuk final dah. Masuk final. Masuk final lah. Okey. Itu rezeki dah kita menang tu. Alhamdulillah. Dulu dengan kumpulan. Bulan lah. Okey, sebelum Cik nak pecah lubang semua. Kita bagi depa orang kata apa? Depa masuk Dah ramai-ramai. masuk dulu. Bagi depa masuk dulu. Kita nak tanya depa dulu. Okey. Macam mana kami punya visual, Visual, kami punya sound, suara kami okey ke? mau kira suara cik yang dengar tak? Clear tak clear? Rupa kena tanya rupa. Pasal kita tak tahu rupa kita. Rupa Cik lah, rupa Cik. Rupa nampak. Kita mana kita boleh tahu rupa kita? Betul. Betul? Hang tahu tu kurang mana-mana. Tak tahu cik. Tak tahu lah, saya duduk tengok sama dia. Okey saja. Okey saja. Okey, ada yang dah mula komen. 2,500. 2,500. Tapi kita tak mau masuk lagi tu. Dulu. Okey, kita kena share dulu Sat. Kita share dulu untuk hampa semua. Okey, 50 orang masuk. Kita nak bagi kita punya Cik pecah lubang. Pecah lubang. Siapa gerangan Cik Pak Man Telo? Betul. Siapa dia? Betul. Betul. Masuk lagi geng, masuk lagi. Masuk Okey, lagi, cukup dah. Tak seronok kita panggil legend kalau dia side-side masuk sikit-sikit. Masuk dulu. Masuk lagi ramai. dulu. Banyak lagi kita pecah tabung. Bukan senang nak jumpa legend. Kalau sikit kita pecah lubang, lebih kita pecah tabung. Okey. Okey, Alright. cukup. Okey, cukup. Cukup. Oi, dia cepat dia masuk. Hampa punya komen saya kami baca. Saya baca. Okey. Okey. Kita nak perkenal kan. Kita punya orang lama. The legend. Otai. Otai. Ni tak masuk apa? Apa dia? Orang lama. Orang lama. Cik Pak Man Telo. Cik Pak Man Telo. Siap je ya. Maka nama Cik je ya. Paman Telo tu kumpulan. Kumpulan. Okey, Cik. Okey. Saya bagilah ruang. Okey, dalam kumpulan ni, kumpulan Paman Telo ni. Tak ada siapa Paman Telo. Yang seorang ni partner saya lah, nama Non. Non Usman. Nombor IC dia, nombor lama 1828835. Weh, Ingat? nombor IC. Ingat lagi. Okey. Lepas tu lepas yang menang tu, lah berlakon apa semua benda ni kan. Dalam duk berlakon tu kata rezeki, dalam duk berlakon tu ada satu masa timbul satu lagi Pak Mandero. Skim buat gaya. Okey. Jangan timbul skim tu, kami pun jadi naya. Saya masa tu saya mati-mati ingat Pak Man. Lain kali Okey. tak tahu tanya. Yang jadi saham Pak Mandelo ni mana kata betul kami dulu. Kumpulan Pak Mandelo menang juara. Datang partner saya dia suka pakai barita. Ya. Berita. Lepas tu yang tokek saham ni pun dia dulu dia mula dengan saham anak-anak perak. Anak-anak perak. Saham anak perak. Yang scam tu lah. Yang scam tu lepas tu dia pakai barita. Beli orang duk pergi semua. Orang bagi dia Pak Mandelo. Disebabkan imej sama. Semua pasal dia pakai barita tu. Nasib dia kata begitu. Kena dengan scammer. Tu lah nampaknya. Ni sampailah pun orang kata dulu macam mana untung banyak sampailah sampai kita cerita balik pun dia duk nganga. Dia pun tak tahu lah. Tapi tak apa cik. Kita akan jelas ke dia pun. Kita akan jelas. Kita tak masuk lagi bab kumpulan Pak Mandelo. Sebab apa? Itu dia ujung-ujung. Tapi kita nak kenal dulu siapa cik ni sebelum terlibat lah. Ujung sebelum subuh Sebelum subuh cik. Maksudnya sebelum terlibat dunia seni lah. Kami selalu 2 jam lah. Kami 2 jam cik. Tapi kalau Cik okey, lagi habis live, kita pergi ke TV. Apa ke TV? Kita pergi club.
Okey cik. Ha. Okey, satu soalan daripada saya. Ha. Macam mana cik punya lifestyle kehidupan? Sebelum orang kenal dalam dunia seni ni. Cik buat apa? Okey, lah ni macam ni. Ni macam ni. Berarti nak cerita dia betul-betul. Dalam bidang seni kan, saya umur 13 tahun dah masuk vampire. Masa tu vampire lagi. Vampire. Umur 13 tahun saya main joget vampire. Penari? Bukan penari. Penari cakap itu tu. Main muzik. Oh, main muzik. Main muzik. Banyak ke menari? Main muzik. Boleh vampire main joget. Masa tu RM3. Tiket RM3. RM3? RM3. Adalah perempuan 3 orang, 4 orang ramai lah. Beli-beli lah ingat tu lah. Beli-beli macam tu lah. Maka tu habis. Okey. Maka habis. Okey. Masa tu kira gaji paling tinggi lah kira. RM3. RM3 cukup tinggi tu. Sehari ke sebulan tu? Sehari RM3. Cara ni agak boleh kan? Dah boleh kan? Lepas itu main radio. Rancangan radio dia ada Drama radio? bukan drama. Dia ada temasya dia. Radio Penang ni kan, dia main ni lah. Tak campur dengan partner saya ni, Nuan ni. Tak campur Tak campur lagi? 13 tahun masa tu. Masa tu tahun berapa? 13 tahun. Okey, lepas tu yang dah main bidang lawak ni dia main 80-an lah. Masa 70-an. Okey. 69, 70 lah je. Oi, lama tu. Lama Cik. Lama. Bawi pun tak boleh. Saya Saya di alam sebalik mata. Itulah. Itulah satu lagi mana kata kalau macam mana kata macam saya pun kalau kata antara orang tahu dengan kenal kan. Kalau yang tahu tu mana kata dia lebih kurang macam kita lah. Umur lebih kurang. Kalau yang tak tahu kan. Kalau yang tak tahu mana kata dia tak ada lagi. Betul. Dia tak ada lagi. Betul. Kalau dia tahu juga mana kata dia ambil tahu. Dia ambil tahu. Baru dia tahu. Betul. Yang tu lah. Itu antara sikit sebanyak perjalanan Cik lah sebelum terlibat dengan lebih jauh dalam industri lama. yang tu lama. Tahun 70-an kira zaman tu AR Badu lepas was. Masa tu AR Badu dia bakat TV. Dia bakat TV. Dia bakat AR Badu bakat TV, Maijin bakat TV. Ini tak ada apa. PE, Arwah Pak PE. Arwah Pak PE dia tak nak menang apa, dia tak untuk pertandingan, dia Boria. Start Boria. Dia Boria Sungai Pinang. Lepas tu mana kata saya dah biasa dengan Pak Sam Putu Mayung. Okey. Asal Putu Mayung. Cuma satu dia Pak Sam Putu Mayung dia pernah dia menang, lepas menang bakat TV Pak Sam dengan Kacung dengan Maidi lepas 3 orang. Okey, tim tu lah. Tim tu. Okey. Dengan bakat TV. Tapi dia pun semua ada arwah lah. Lah ni kalau nak ikut cuti dalam Penang tinggal aku seorang lah. Yang bertahan lagi. Tahan. Tak mau nak tahan lah. Okey Cik. Cik, lah ni lah kita tanya sajalah usia Cik berapa betul-betul? Ya. 28. 28. Betul lah tu. Saya betul-betul 69. 69. So lagi 70. Muda lagi. Mudah apa duk semua subsidi Terima subsidi. Ya, kita ni lelaki. Bagi saya lah. Umur santai baru tua. Oh tu. 69 tak tua lagi. 69 kira ya lagi. 57. Atau 50 tu mereka. Tahun mereka. 57. Okey. Steady ya. Kita bagi Cik rehat tu. Kan. Saya takut tak cukup nafas. Kita baca komen Ustaz. Kita baca komen tu. Cik jangan marah. Okey. Tambah baca aku tak nampak. Bagi Amir baca. Okey. Amir baca dari mula. Kita tengok muka sendiri je. Okey. Alright, kita baca pada pula. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Yang mana bagi salam saya jawab salam lah. Hai Maduku Pi. Maduku. Itu mungkin dah elok. Kita ambil Cik kot. Mungkin lah. Mana-mana filem kan. Tapi mereka semua banyak dokumen lah. 2,500. Mereka teringat dengan Mami Jeruk. 25 dia 27. 27. 2,700. 10% diskaun untuk Mami. Jadi 27,000. 2,700. Mula-mula Cik silap sebut 27,000. Itulah ni dah orang dah. Mereka kata antara kita bertiga Cik paling smart mana ni? Legend Kedah. Legend Penang kot. Legend Penang ni. Sabak Sai. Olam ni orang lama betul. Orang lama ni. Assalamualaikum, sihat ke semua? Semua sihat. Semua sihat. Umur berapa Pak Long tu lah? Tadi dah jawab dah. 69 tahun. 69 tahun. Sikit. Sampai 70 lah. InsyaAllah lebih.
Lebih. Rasa dalam 98 pun ada lagi. Lebih. Hai, dah. Lebih. Kita kena minta lebih. Apa dah dekat 50 tau. Kalau sampai Kat mana ni bos? Kita kat Malaysia. Kita masih lagi di Malaysia. di Malaysia. Ah. Skim Pak Mantelo tu yang first tu dapat untung. Lepas tu semua hancur. Itu scammer. Tapi ini bukan Pak Mantelo tu. Depa kata cip pagat roboh pergi mana? Biasalah. Dimakan arus zaman. Dia pakai tahu, aku tak tahu, tak nampak. Dalam cerita janda meletup, dia elok cip paling mahal. Hype mengali tu. Hype mengai tu. Tak apa. Saat kita nak kupas. Hampa kena tunggu dalam ni sebab kita nak kupas banyak dengan cip. Weh, legend. Zaman Saleh Yaakob. Zaman Saleh Yaakob. Betul tak zaman Saleh Yaakob? Zaman Saleh Yaakob. Kalau Saleh Yaakob dengan cip. Janda meletup ni mana kata? Filem mula. Filem mula cip. Filem mula. Filem mula cip. Dengan arwah lah noh. Dengan arwah lah. Tapi Saleh Yaakob tua pada cip kan. Saya ikut dia, semua orang kata. Kalau dalam banyak orang yang ni, saya ikut dia mudah. Mudah lagi? Dia mudah. Dia mudah. Oh, tapi dia macam supaya cik lah sekarang ni. Dia lah ni pun dia dulu sakit kat lah ni. Sakit kot. Sakit lah nampak dia. Dia mudah. Dia mudah lah, mudah. Cik sezaman dengan Yaya Sulong ke orang dia? Saya Sulong. Yaya Sulong lama. Ayah Sulong. Saya suka satu filem Yaya Sulong berlakon tu. Dia berak kat sungai. Haram. Dia Memang badu ada Badu ada, Daddy dua ada, banyak. Waalaikumsalam ya. Terima kasih semua. Dia orang Penang tu. Dia orang Penang ke? Dia ni Mengorot. Baru. Sezaman dalam cik ya. Dia kalau nak cakap detail, artis lah kan. Artis kan kebanyakan semua orang utara. Kebanyakan lah. Zaman cik tu. Zaman lah pun kebanyakan orang utara. Kebanyakan. Sebab apa? Orang utara ni dia punya lolak lain macam. Lolak lain macam. Dia tak nak kontrol macho, kontrol ayu tak nak. Tu lah. Tu kesalahan ni. Dia bidang lawak ni lakon ni. Pelakon lah lawak tak ada. Betul. Pelawak tak ada. Pelakon lah kemai. Lah ni yang duk boleh pasal pelakon ni boleh buat lawak. Dia pun ikut skrip lah. Dia bagi skrip lah. Yang tu lah. Tapi lolak sendiri tu tak ada. Dia satu lagi yang belah lawak ni, mana kata yang tu rezeki, satu lagi mata kata dah tertulis dah. Kadang-kadang atas nama. Kadang-kadang atas rupa. Yang tu kadang-kadang atas nama, atas rupa yang tu. Tapi saya suka tengok gambar cik zaman dulu kan. Dia rambut gila-gila. Oi, masa tu. Tu pecah kepala kan. Tapi tadi masa duk mai pun saya dengan Pali kami duk tengok cik punya kat YouTube. Cik punya lawak-lawak dengan arwah Non lah. Dengan arwah Non lah pula Pak Mantelo. Depa boleh buat lawak. Ni Bawi, depa boleh buat lawak nak pergi makan kat hotel dah. Punya panjang. Seropok nak pergi mana-mana. Nak cerita dulu. Cerita makan hotel ni, ada satu raja lawak ada satu kumpulan ni. Dia ambil sendiri kan tu. Oh ya. Dia pun ambil kisah tu. Tapi macam tu dia tak boleh. Dia tak sama. Depa bawa dia pun tak izin tak? Tapi kenal semua kawan-kawan. Kenal lah. Tapi cuma kita tahu lah itu bukan original punya bang. Kita tahu. Okey, ada soalan ni. Okey, ni cik. Macam mana main nama Pak Mantelo? Kumpulan. Kumpulan tu. Kumpulan Pak Mantelo ni betul-betul mana kata. Bila saya dalam Pampir, arwah Noh ni, dia Ghazal. Dia Ghazal. Ui, lain macam tu. Yang ni main muzik. Dia Ghazal. Bila Ghazal ni selalu pelawak Ghazal ni, tapi payah dapat. Pelawak Ghazal payah dapat. Bukan senang pelawak Ghazal ni. Yang dulu yang top betul-betul ada 2 orang yang top betul. 3 orang. Harun Tashirah, Perak. Non ni belah sini. Kalau seorang lagi Hasan Tumayuk. Penang. Penang. Memang susah tu. Lepas tu bila Ghazal Pati ni dia kena semua boleh. Boleh menyanyi, boleh berlakon, dia kena tu. Mana kata dia selalu nanti nyanyi lagu. Ada satu lagu Arab tu dia sebutan tu Na'am Telo apa lah macam tu. Dia tak kali dia kami player tu, lepas tu lekat. Tapi betul-betul dia kumpulan kami betul-betul ni sebelum masuk ni. Yang ni kumpulan Husin Pak Mantelo. Husin Pak Mantelo. Husin.
Tak siapa. Dia Husin Pak Mandelo. Dahsyat. Husin Pak Mandelo ni bila masuk nak pergi TV tu, penerbit dia aku biar gadai orang Kelantan. TM lah. TM. Dia kata boleh dah ubah. Pasal panjang sangat dia dah. Habis dia nak kumpulan Pak Mandelo. Kumpulan Pak Mandelo. Tapi kira satu-satunya kumpulan dalam Malaysia yang guna nama orang. Dia tak hujung tu kalau orang sebut. Tapi kadang macam ni lah kata macam Amir dengan Awi kan. Mesti guna nama Amir Awi tu kan. Macam kami tak ada terlibat siapa tak ada Pak Mandelo. Tak ada gabungan nama dah. Dia tak hujung tu betelo. Kalau kita orang tak faham lepas sebut telok. Telok kan. Pak Mandelo kan. Tu terjadinya nama tu daripada lirik lagu Arab tu. Ghazal tu lah. Ghazal tu. Ghazal tu lah. Lepas Ghazal Party tu yang boleh campur dengan Noor ni kan. Pesta Dendang Rakyat. Dendang Rakyat. Pesta Dendang Rakyat tahun sukanya tahun Pesta Dendang Rakyat okey. Pesta Dendang Rakyat ni dia ada pertandingan kebaran. Okey. Boria. Okey. Dia tu yang menang ni Sungai Pinang, Boria Sungai Pinang. Sungai Pinang Tanjung. Sungai Pinang. Dia akan menang. Orang lain tak boleh menang lah. Zaman tu ni ke apa? Omara ke apa? Ada Tak lagi. Bau lagi. Pak Kusyadat apa semua? Pak Kusyadat dia sebelah sana. Kedah. Belah Kedah. Okey. Pak Kusyadat selepas kami. Bila kami dapat menang, dia buat lagu Husin Pak Mandelo dia buat. Dia serta menang juara apa semua kan. Dia buat Pak Kusyadat. Tapi kira macam Cik ni, kira orang kata selepas era Piramli lah. Lebih kurang. Saya biasa backing Piramli di Penaga. Backing Piramli? Wih, ni. Musik backing Piramli saya di Penaga. Oh, besok tengok tahun depan. Dulu di Penaga ni, dia ada satu tempat pampir tu. Dia tak tun. Yang tu persatuan guru-guru dia buat. Dia tak tun. Masa tu mana kata? Masa tu, muzik backup penyanyi apa masa tu Jepridin, Ramli apa semua kan. Penyanyi nampai semua. Semua dah biasa lah. Bila kami menang ni, bila jumpa mereka tak ada kan. Pasal kita dah jumpa mereka semua. Semua dah duduk kenal kan. Cik Pindram. Pindram. Jadi pernah backing masa Piramli duduk menyanyi. Betul. Pernah backingnya. Dia apa tu, dia Apek Lain Husin. Apek Lain Husin. Oh yang okey. Yang apa tu, Muhammadiyah, semua Muhammadiyah, semua legend tu. Legend. Zaman tu kira betul-betul Cik beza umur dengan Piramli tu kira belah kata enggak lah. Dia macam ni. Macam kata masa aku saya muda tu 13 dah Start dah. Apa nak kopi tengah depa pun tak ada ah. Susah Cik kalau kita pergi kubur pun tak jawab. Jadi saya takut. Cik, saya takut kita tu sembang-sembang leluhur lain pula kan. Jangan tu. Tapi orang kata ini legend lah. Selepas orang 70-an bang. Maksudnya Piramli meninggal 73. Zaman tu maksudnya Cik dah start. Dah start dah. Dah start. Boleh backing siap. Boleh Bisa backing lagi. Saya mula-mula tu kita kalau saya ada betul saya bukan bidang lakonan, bukan bidang lawak lah. Muzik dulu. Ni nak cerita sebelum hampir. Saya ikut orang dia ubat. Ubat apa Cik? Dia ubat lah. Ubat gatai. Dia ni kan nama Pak Syed Maruah lah. Bini dia Cik Minah Sayang tak? Cik Minah Sayang. Yang Johor. Cik Minah Sayang yang berlakon dalam filem Piramli dia berlakon. Oh Cik Minah. Okey. Cik Minah Sayang. Okey. Oh, bini dah. Itu bini dia. Belakang dia ubat lah. Dia ubat sampai satu kampung ni kami main muzik. Bila main muzik, orang dah ramai semua, main sekat lah. Kalau nak negak habis malam orang main. Oh, lagu tu boleh. Orang main dulu kata main. Scam. Nak habis malam orang main. Tu cara marketing zaman tu. Marketing zaman tu. Kalau betul kita tutup live ni esok tu. Dan syok tu, sabun tu. Sabun ubat gatai tu kata. Paling lama ni sabun Cak Kapak. Masa saya ingat sabun Cak Kapak ada tak? Saya tak tahu. paling lama sabun Cak Kapak. Okey. Sabun Cak Kapak ni, mana dia ambil sabun Cak Kapak, potong. Dia potong pakai tangan lah. Dia balut lah macam coklat.
Tu buat ketai. Jaga time tu lah. Tapi sampai lah ni ada lagi sabun Ada lagi cakap apa tu? Dia kalau kuning. Dia. Dia lah ni macam ni cerita ni. Lelaki sikit pasal sabun ni. Dulu kalau orang cerita pasal sabun cat kapak ni, kalau sabun masukin, main lah dia nama apa orang kira cat kapak. Betul. Apa saja lalu. Macam tu juga minyak paling bala. Ada minyak lain orang bagi. Minyak cat kapak. Ya cakap apa? Okey. Apa makan apa pun minyak jaga apa. Sabun satu lagi. Ada satu lagi sabun. Kan? Ha. Mana ada sebut lain semua lang. Apa? Lang kan? Mana ada sebut lain. Mai lah pakai. Mai lah pakai apa pun. Kan? Oh, sabun lang. Sabun lang. Ni Maggi. Maggi dapat nama. Dia nu buat macam mi ni dalam mi Maggi lah. Betul ya. Ada brand nama kita sebut ni lagi. Tak ada apa. Macam pening kepala lah. Macam ni pula. Buat pening kepala lain tu lah. Panadol lah. Panadol. Tapi tadi ada lah juga pening kepala. Boleh. Tapi nak bagi pening lagi lah. Ketum. Yang tu bagi pening lagi. Tapi ketum ni dia. Ni saya. Boleh. Boleh. Ketum ni betul. Yang salah ni salah guna. Salah guna. Kreatif sangat. Dia salah guna. Dia campur dengan ni. Alah macam tengok kita lah. Letak sebaldi 2-3 baldi minum. Mudarat lah. Macam tu zaman kita dulu. Macam zaman kami dulu. Zaman kuno. Malam dia ada ayat sahabat tu. Orang bagi ayat agak pinang. Baik tu. Wah tu lah. Ayak tu saya tengok. Orang yang buat agak pinang. Zaman saya ada lagi. Masih ada lagi budaya tu. Minum akak pinang. Bukan ayak lah. Ayat agak pinang. Ui. Dia nak macam berengung kan. Dia benar. Boleh tahan lah. Tapi baik. Tapi zaman cik dulu, yang ketum-ketum cekurai-cekurai tu ada ke? Ketum ni betul dia dulu. Ketum ni betul ya. Kalau dengar orang marah, ketum ni betul. Yang guna ketum ni, Tok Bungu. Siapa? Dia untuk sakit orang. Tapi tanya orang tua mah. Tapi yang tu kata, nak tanya pun tua tak ada. Hanyut habis dah. Habis lama dah. Dia sakit orang. Sakit orang lah. Okey cik. Tak ada pasal campur. Dia macam ni lah. Jambak Sarawak. Betul. Dia untuk betul-betul untuk bagi hilang sikit. Orang kita dia punya kreatif. Dia pergi teknik kepala lain. Sebab ni, yang tu macam ni aku melau. Ni. Yang ni betul dia pula. Dia gambar Sarawak di Sarawak ha. Kita pun cakap siapa. Terkejut tu. Pandai. Tak asal. Ulang macam tu lah. Allah, biasa lah. Biasa lah. Tak kisah. Tapi terkejut lah. Tapi terkejut. Barang lama. Sebelum kita nak baca komen, saya rasa komen banyak ni. Komen banyak. Saya ada lagi satu soalan. Bagi Chan. Boleh. Okay. Sila. Selepas cik, orang kata apa, masuk dalam dunia seni, main muzik. Main muzik okey. Okay. Bila cik sedar yang cik ni ada bakat melawak, macam mana cik rasa confident nak orang kata apa, cari makan ke arah tu? Okey, dia bukan macam ni. Yang boleh pergi lawak ni mana kata. Saya dulu dalam Boria, saya ajak menari. Dia menari lah ya. Ajak menari. Masa kumpulan Boria Besari kami menang apa Pesta Rakyat di Johor kami menang. Lepas tu masa tu bila dah masuk pik radio kan, dia pun tak ada orang cerita, tak ada. Orang cerita tak ada. Okey. Lepas tu saya masuk main cerita. Masuk main cerita bukan dapat untuk final. Bila untuk final ni tak ada orang nak tarik okay? Saya tarik Aman Tok Roya, yang tu dia Sungai Pinang, bola Sungai Pinang, Aman Tok Roya. Lepas tu yang saya yang tarik non ni. Padahal dalam Boria yang dalam pentah ni saya duduk campur dah ada. Duduk campur dah lah. Duduk member dah lah. Duduk campur dah. Dulu saya mula dengan kumpulan Chandani, kalau ingat Chandani. Dia Batu Limau Sik ke dah punya. Chandani ya. Chandani. Macam lawak macam main 3-4 lagu. Tukang buat lawak. Dia ada sketsa lah. Sketch. Zaman ni dah kurang lah benda-benda tu macam dah. Dulu kita boleh cari makan dengan kumpulan. Lah ni tak ada dia mau seorang-seorang lah. Tapi kalau ada kumpulan pecah tu lah. Dia macam bagi penampak tu. Kita dalam kumpulan ni. Siapa pun nak cerita dalam kumpulan ni. Kan?
Mana kata kita, tiga orang. Dua orang lah ni. Naik Dekat kecil kali lah. Okey, tiga orang kita. Kalau kita buat lawak, orang gelak, kita nak ada celaka apa cakap dia tak gelak, dia ni cakap apa gelak. Irritating. Kita tiga-tiga ni boleh bunuh kawan. Betul ya. Dia boleh bunuh kan. Betul. Dia macam tu kalau apa, kita main satu cerita kan. Cerita, aku mama aku cerita kata, oi, hang tengok sila kata mati dia orang kereta habis semua bakal ambulans ambil dia. Apa nganga? Betul ya. Aku kena tunggu, oi, hang sila depan tu. Aku kena tunggu salah seorang ada. Yang mana? Sambut tu, tukang sambut. Tapi bila kita nak bunuh kawan, nak bagi dia nganga ya. Boleh cerita habis. Faham. Mana? Tu kadang-kadang kita dia macam ni kita. Ilmu dengan adab kena lama. Yes. Kebanyakannya hari ni. Ilmu dia ada. Dia adab tak ada. Kau ajar. Tak. Betul. Kau ajar. Kau ajar. Betul. Memang jadi lah ni. Kita pegang kita pegang. Kita pun tak kata siapa. Yang ni pun nasihat dulu ni. Kadang-kadang macam tu lah kita pun sendiri kadang-kadang. Kalau kita ni kita buat lawak atau tengok orang gelak tengok. Aku buat lawak lain orang gelak. Tak boleh kita dah tak kuat orang tu. Yeah. Betul. Padahal di jari kita pun kita tak mengukur ni jari aku. Tak boleh. Betul. Bukan hak kita. Bukan hak kita yang tu. Nampak? Ayat dalam tu. Nampak. Dia susah ni. Kita boleh dengki boleh. Dengki untuk elok. Yes. Pasal apa dia boleh aku tak boleh. Cabak diri. Cabar dia kita boleh. Bukan orang bagi mati orang. Ni nak orang kata apa cemburu dalam tim sendiri apa itu semua toksik lah. Tak boleh lebih pada orang lebih sikit tak boleh kan. Itu Asal tergugat lah apa lah tak kekal lama lah. Macam cik punya kumpulan Pak Main Telur. Sampailah arwah Noam pun meninggal. Sampai arwah Noam meninggal, orang masih lagi sebut Pak Main Telur. Masih lagi sebut. Dia macam tu, dia panggil apa? Lah cik tu, pasal apa dia guna cik Pak Main Telur? Masalah dia macam ni, macam awi kan? Dia awi-awi ni orang kan? Yeah. Betul. Kan? Kita nasib punya rezeki masa tu. Kalau kita ada nasib, rezeki kita tak ada, tak jadi lah. Betul. Kalau ada rezeki, nasib tak ada, tak jadi lah. Tak jadi juga. Tapi lah ni dah jadi lah. Sampailah kalau kita tengok ada pertandingan lawak lah baru ni kan. Kita tengok. Bila kita cakap bahasa kita, orang tak, oi, pasal apa cakap ni? Tak, Kedah. Dia panggil Kedah. Dia tak cakap Penang. Kita cakap ni, dia kata Kedah. Dia tak suka Penang. Bukan lorat kita. Semua nak kena cakap Kuala Lumpur. Betul. Semua nak cakap Kuala Lumpur. Semuanya kena standard. Jadi kat mana nak buat budaya kita tak ada lah. Jadi kalau orang tu betul-betul berbakat, hanya kerana lorat je saja. Macam mana nak pergi ke tengah orang yang bakat tu? Yang tak ada orang lain. Jadi tak fair lah, tak adil lah. Okey, Ahmed, kita baca komen dulu. silakan. Kita bagi cik kita rehat sekejap. Sedap ayat saya beli. Boleh. Pasal apa? Allah beri semua sedap. Senang kata orang utara bakat gila-gila punya. Tengok arwah Tan Sri P. Ramlee lah. Cik dengan non Pak Man Telur lawak depa pokai. Ya, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Pakku Syadat. Bukan senang budak zaman sekarang nak pakai pakaian yang menunjukkan kemaluan. Ni ayat cik dah bila mu? Mami Jarum Junior. Lagu Pakku Syadat pun ada lagu Pak Man Telur. Dia buat. Dia buat Dia buat. Bila kami menang tu. Minat dengan cik lawak jenis spontan. Keluar ayat suji pun sedap. Waalaikumsalam semua. Cik jual ubat katil ada KKM tak? Masa tu KKM tak wujud lagi. Betul. Waalaikumsalam semua. Terima kasih. Orang lama. Lain dah jalan ni. Biasalah. Makan zaman. Zaman berganti zaman. Ambil budak K-pop dia tak apa-apa nak cerdik. Mas Simpah tiba-tiba kata aku pula. Ambil masa tu dalam keranduk ni. Bila nak live Gunung Jerai lagi? InsyaAllah kita akan update nanti. Mungkin kita ada rezeki nak pergi ke Gunung Jerai ni. Kita boleh bawa cik sini. Tak ada masalah. Dia suruh cik cerita hantu pula. Aku bantu ke takut. Bukan kata cik kami yang takut. Kami pun lari cik. Kami pun lari. Good Why Radio try tanya abang cik. Yang tu dengan Pak Gojeng yang cuk. Okey, cik. Peluang, bagaimana peluang tu dapat filem pertama? Filem pertama menang ni okey.
Dia dalam filem ni dia ada satu ayat orang casting. Casting, okey. Uji bakat Bukan uji bakat. Dia nak ambil ni, mana kata ada dalam cerita ni ada doktor. Kan? Takkan muka macam aku nak jadi doktor. Betul juga. Takat tukang kebun boleh lah. Okey. Dia ni tu. Tu yang kadang-kadang tadi kata. Rezeki kita ni atas nama, atas rupa. Ya, betul. Kalau buat satu filem yang buat cerita gangster betul tu, yang ambil dia ni boleh lah gangster. Dia boleh lah. Boleh, saya semua boleh. Macam ni tukang nasi ayam boleh. Pasal apa aku Dia tekan nasi ayam? Dia tengok muka. Pasal apa aku tekan nasi ayam? Nanti dia panggil casting. Casting. Watak yang sesuai. Watak yang sesuai. Okey. Nanti bila mai pilih tu, kita ni lah. Lepas tu, ada satu lagi yang ni yang paling betul ni, bakat. Yes. Itu anugerah tau. Jadi macam mana dia panggil cik dalam filem pertama apa Jana Betul? Jana Betul. Yang panggil filem Jana Betul ni. Ni tu hotel ni buat atas casting je. Casting ya? Filem tu cerita dia pasal bomoh kan. Kebetulan arwah Nur ni dia rambut tak ada. Betul. Dalam cerita tu mana kata cerita tu perempuan apa dia kena buat yang cabut rambut semua jadi botak kan. Yang tu yang Lekat kat dia tu. lekat kat dia. Dia dapat nak Dia dapat tu. Cik Kalau nak ambil lain payah nak kena cukup rambut. cukup rambut yang ni dia macam tu. Jadi cik dapat jadi tukang kebun. Tukang kebun. Dalam rumah arwah Zami. Arwah Zami Arwah Zami dengan siapa lah? Siapa tak? Nolia. Nolia Gani. Nolia Gani. Dalam rumah mereka lah. Macam tu dia Nolia Ramli. Nolia Ramli lagi. Betul. Abang tahu yang mana saya Ramli? Tahu? Saya tahu. Filem Ramli yang kayu basikal. kayu basikal. Abang Wi tahu yang mana? Yang kayu basikal tu lah. Yang mana? Banyak yang kayu basikal. Tadi Pangla tu kayu basikal mana? Ni Pamak On nak beli baju. Okey. Itulah bapak kepada Rusdi Ramli. Cik duk berlakon banyak filem lah. Banyak filem yang ada orang kenal, ada orang yang tak bisa tengok, umur kami tak bisa tengok pun dah. Kan? Siapa yang cik rasa bila cik lakon ni, ini paling serasi yang aku. Paling serasi yang cik sekali. Dia kalau serasi dia dalam filem dalam drama kita tak boleh dapat. Tak boleh dapat. Tak boleh dapat. Pasal banyak tu orang yang atok ni lah. Kita nak serasi pentas. Pentas pun kita boleh tak boleh dengan orang tu. Betul. Nak tengok kawan tu makan kita ke apa kan. Kalau dalam filem atau drama ni mana kata orang pilih. Kita pilih duduk lah. Jadi nak tentukan serasi dengan tak serasi pun tak boleh lah. Cuma kalau anda pentas saja. Pasal pentas pun kita tahu macam mana jadi. Tapi saya ada terfikir juga. Sebab Pak Mantelo punya lawak ni dia pokai macam tadi dia sebut pokai. Saya cakap tentang saya sebelum cabut dengan dia saya peminat dia. Oh ya. Saya sanggup kayu basikal pergi tengok dia kata. Dia main lawak. Yo ni. Oh dahsyat. Jadi orang dapat dah ditulis atas takdir tu bersama. No ni sampai mati pun kalau kita tengok orang dia boleh main dengan hang je cik. Orang lain dia tak boleh main. Dia tak boleh ya. Dia tak ngam lah. Dia tak ngam Chemistry tak nak orang lain. Dia macam ni. Dia kita macam ni kalau dua orang lagi susah. Dua orang mana kata kalau kawan tak tolak tapi duk ngangah tu. Betul ya. Tak sampai lah. Dia dengan saya kerap ni kita ke bawah sikit. Dia tak boleh dua-dua macam tu. Dia kena macam tu sikit. Bagi dia bunuh lawak tu. Seorang kena berkalah sikit. Yang penting satu lah. Bayaran sama banyak. Bayaran. Payment sama banyak. Payment sama banyak. Itu yang penting. Betul lah. Dia ada masa kita cari nama. Ada masa tak payah nama. Duit lah. Kita cari duit. Betul ya. Kadang-kadang kerana kita nak nama kawan-kawan kita mati. Betul. Orang main cari kita pasal banyak lah kita tak lah kata. 500. Pergi cari kau ni tak apa 500 apa aku beri tak apa. Jenuh lah. Orang menjaga. Dia cerah. Boleh orang lain aja. Betul ya. Banyak lah ni. Yang jadi macam tu banyak. Pernah tak ada dalam lakonan ni cik ke atau arwah Nuan buat ke sampai scene tu kena cut orang gadis-gadis sebab orang nak gelak.
dia yang tu law ni yang tu kan masa zaman tu ada zaman law pada aku pun habis buat dengan Razak Mahyudin 10 episod untuk attempt untuk TV2. Okey. Baru-baru ni? Baru ni Okey. Alhamdulillah. anak Mami Viral Anak Mami Viral, okey. pelakon dia Apek Cekta apa yang perempuan seorang itu yang perempuan Kedah tu. Perempuan Kedah. Dia dalam anak Mami dia selalu ada. Allah nak sebut Ni kot, Rita Rene. bukan dia bomok sikit dia gagagan aku. Sheila Mambo. Sheila Mambo. Dia ada satu part dia aku cerita bukan angkat dia kan. Ada banyak kali yang mana kata sampai Razak kata lah ni macam ni. Kalau hampa duk gelak ni gila nak habis. Betul ya? Okey. Dia cerita macam ni. Aku dalam drama sama filem sama aku tak ikut skrip. Aku tak ikut Improvise lah. Aku tak ikut skrip. Cuma aku nak ambil mana kata kita jumpa dia hang tanya pasal makan yang tu lah. Yang tu lah. Yang tu dia. Bahkan dia jawab kena ikut skrip. Kita pasal kita nak ambil balik selepas dia jawab kita nak jawab. Kita nak jawab. Dalam drama dalam filem dia tak ada cakap jendan. Dia tak ada jendan juga. Dia kena seorang cakap, seorang diam, seorang cakap, seorang diam. Dia kena mana? Dia tak boleh bertindak dialog. Tak boleh lah. Tu macam kata macam pimai-pimai tahun tu kan. Masa depa tu semua bagus. Pasal apa? Bukan skrip tu. Yang bagi orang gelak tu depa yang bagi orang gelak. Bukan skrip. Hebat depa lah. Tu betul kata. Lah ni macam ni. Kadang-kadang kalau kita cakap banyak orang kata apa, orang tak panggil hang dan cakap. Tapi buat cerita macam sitcom kan untuk lawak kan. Orang tu cakap bismillah pun buah gelak. Faham tak? Faham. Yang kau tu kata bismillah, wah gelak. Apa benda bangang tu. Yang ni aku tak tahu. Yang ni legend sendiri cakap. Tak betul. Tak perlu pun gelak. Tak payah pun. Maksudnya tak lawak pun. Kenapa nak dibuat-buat kan? Dia ada benda yang kena. Pasal dulu kalau kita rakaman radio dulu dia kalau studio dia bukan macam 3 orang 3 mic tu. Dia macam ni lah, satu mic lah. Okey. Dia tergantung lah. Dia boom mic macam tu lah. Seorang-seorang pergi je cakap. Itu cakap lah. Cakap lah. Lepas tu kalau kalau dalam drama dengan filem dia dapat edit. Tapi yang bagus yang drama radio susah. Pasal drama radio dia sekali jalan. Dia straight tu Dia rakaman dia tu. Dia tak ada scene tau. Mana kata dia cari mula kita pegang sikit. Kita jalan. Sampai habis ya? Sampai habis. Kalau tersilap pun kena cover. Kena pandai-pandai. Pandai lah. Susah. Drama dengan filem. Dulu filem susah agak pasal nak kena dubbing. Lah ni semua lah. Jadi semua masuk insert tu ya. Insert suara masuk. Dulu kalau masalah dia kita nak ambil mood kita susah. Pasal kita main dalam lakonan mood lain. Bila nak main dubbing Lain. dia tak boleh dapat mood tu. Susah tu. Susah. Lah ni senang lah. Lah ni semua dia semua direct. Semua insert suara masuk lah. Kita kalau duduk dalam situasi tu nak kena dubbing suara apa semua. Saya lah. Ini sendiri saya tak boleh sampai tahap tu. Macam Cik kata susah kita nak in character. Betul? Benda yang kita dah bisa buat. Tak sampai sebab shooting pun dah rasa berbulan-bulan buat lah. Lepas tu nak kena ambil mood, nak kena buat benda yang sama pula. Di luar kamera Cik. Di luar daripada lakonan, daripada ni maksudnya Cik ni seorang yang macam mana? Melawak macam ni juga ke? Saya betul-betul tak. Saya orang yang paling segan. Segan? Saya boleh buat lawak bila bayar. Ataupun bagi tengok Saya segan lah. segan. Kadang-kadang ada mai duduk nak sembang jadi lain. Jadi segan. Dia segan lah. Kadang-kadang kena orang pun kadang macam tu. Yang ni Romadin. Romadin dia boleh lah. Kok jalan kok apa dia boleh buat tu. Dia merepek Pergi tak boleh. Pergi kata apa hang ni. Dia pergi tak boleh lah. Pergi jalan ni. Ya, macam tu juga ibu dah. Kalau orang kena ibu dah. Kan? Ibu dah cakap lain. Dia berlakon lain lah. Bila dia sembang je, tu pendengar dalam baca bagi ibu dah dia cakap dengan kita kan. Dia kau cakap ni,
Okey. Dia masuk. Betul. Bila dia lawak, Hitam ni dia dia macam pelawak India tau, pelawak India. Semua pelawak India, Japan, Satya. Dia pun bercakap lain, bila lawak dia kena pergi suara lain. Apa tak payah tengok balik. Semua dia maksud dia bila on kamera tu bau semua. Depa jadi lain. Lepas twist lah. Depa twist je. Dia kena nak tu macam tu. Ni sajalah macam Pak Gusyadat kan, Pak Gusyadat. Pak Gusyadat ni dia lagu ni dia pakai tulis Jawi lah, tulis baca. Tapi bila dia menyanyi bagi dia sendiri gila. Dia tergila. Yang mana kata bawa ni. Dia bawa perasan lirik tu lawak. Dia masuk. Tapi dia tulis Jawi. Ada tulis Jawi. Syed tulis Jawi. Dia tulis Jawi. Sama macam wayang kulit ni ke wayang kulit. Wayang kulit Cik Majid tu. Macam kawan dia cakap kawan lah. Okey. Dia boleh gelak. Dia tengok boleh. Yang orang kata wayang kulit dan tu. Banyak komen kita masuk. Banyak. Semua minat. Peminat. Minat. Bacanya elok dah. Yang tak elok ni kan macam dia mau kata. Muka Amir, muka nasi ayam apa dia. Kena dengan ketinggian. Roket ayam tua. Cik, siapa heroin Cik paling teringin nak berlakon? Macam mana? Siapa pelakon heroin yang Cik teringin nak berlakon dengan dia? Tapi kalau ikutlah ni, kalau saya dah biasa Pasha Sanda dah biasa. Biasa, okey. Pasha Sanda. Cerita biasa. Cerita biasa, okey lagi. Situ aja biasa saya biasa berback dengan situ biasa. Betul. Lagu apa tu je? Lagu tu apek dah menjana. Ayah Cik Siti tu. Dengan Siti lah dia tu. Biasa. Ampun ni legend ampun ni biasa-biasa. Biasa. Lagi? Kita sampai dah kalau dah payah dah pada dalam drama dalam macam kata kasih ni kan, kalau kita lah ni semua muda-muda kan, ada masalah ni tiap siaran TV ni kita tengok drama TV ni kita tahu pengaruh siapa. Betul. Tengok ada sama kita kan, orang macam aku orang tua ni dia tak ada dah. Pasal apa? Orang tua tak boleh make up muda. Orang muda boleh make up tua. Betul. Lain semua orang muda jadi tua. Orang tua macam aku ngangah lah. Macam mana? Betul tak? Faham. Ayat tu kalau orang faham, ayat tu dalam masuk dah. Okey. Bukan orang dapat ayat macam lawak. Sebenarnya yang tu ayat tamparan untuk orang luar ni. Untuk yang orang pandang luar. sebelah mata orang lama ni. Tapi mereka tak tahu. Tak ada lama, tak ada bau. Tak ada lama, tak ada bau. Kalau pelapis maksud dia daripada zaman-zaman cik ni tak ada. Saya rasa kita pun tak kenal sangat lawak-lawak ni. Okey, satu lagi Amin. Ni satu lagi. Kita kalau boleh kan. Biar kita jadi macam orang luar, macam orang Sabah, orang Sarawak. Mereka bangga dengan rakyat mereka. Betul. Kalau ada show besar, show apa, mereka akan ambil orang mereka dulu. Lebih tu orang ambil kita. Betul. Kita sini kan, nak edit artis kan. Orang sangat, lawak tak duduk Kuala Lumpur. Semua kena duduk Kuala Lumpur. Buat sendiri tak boleh. Betul lah. Semua kena duduk Kuala Lumpur. Sebab apa, semua kena ikut culture lain pula. Tak boleh. Jadi mereka tak mau dah macam kita ni, mereka tak mau. Semua nak kena duduk Kuala Lumpur. Ada orang tanya Cik, kenal tak arwah Jaafar Osman? Tak kenal lah, kenal. Sezaman dengan Cik? Okey. Jaafar Osman ni, dia main muzik drum juga. Dalam dia main Raza Parti Bukit Tengah. Bukit Tengah? Bukit Tengah, Raza Parti Bukit Tengah. Banyak. Datang dia main lawak. Dia main lawak dia. Dia pejabat pos punya bos di Matampau. Dia setahun berapa orang setahun lebih. Filem mula ni. Gadang Beletup. Belakang ada filem Lembing Awang Pulang ke Dayang ada. Mami Jarum, Mami Jarum Junior. Last satu Mami Jarum juga, anak Mami Nasi Kandang itulah. Anak Mami Nasi Kandang. Kalau drama ni, drama dia main buat di Penang. Buat di Penang ada satu drama tu 5 purut 3 serangkai. Ada. Ada. Tu cik ada juga. Ada. Bila main sini kita ingat kawan-kawan. Saya masa tu saya ikut gerak kas. Bila main Penang saya panggil kawan-kawan semua. Berlakon yang gerak kas. Saya panggil kawan-kawan semua berlakon ni, kita orang sikit lah kan ni.
Belakang yang drama tu ada 2, Ros Merah satu, Ros Merah Nasi Kandar. Tu saya ada sekali. Ini kan. Yang Awak saya tak ada. Masa tu orang tak beranak ada, tapi yang seorang lagi tu yang Aku takut nak jawab ni. Indra apa? Hafiz. Tapi yang Indra. Hafiz. Indra kan. Indra Hafiz. Indra Hafiz kan. Indra Hafiz tu. Yang masuk pilih kasih tu. Pilih kasih. Dia duduk menjaga lah ni dekat balik pulau dengan apa? Komtar. Betul. Kedai makan lah. Garam gula apa. Garam gula, ya betul. Dengan dia. Pasal dengan dia. Rosmira saya ada berlakon. Merah ada kan. Gerak khas yang saya jadi tukang dadah tu. Cik ada saya. Aku yang panggil. Betul. Tukang dadah. Saya tukang dadah. Tapi bukan sebenar lah lakonan. Lakon. Dah, cik buat aku gangster. Aku tak boleh lakon baik. Tak boleh ya? Semua kena ni. Tapi betul tau. Bila saya ingat balik Cik. Bila tadi saya tanya kat Cik soalan, Cik di luar ni macam mana? Sebab dulu masa selepas Mami Jarum ni keluar. Masa tu saya kecil. Tahun 2000, 2003, 2004 gitu lah. Masa tu saya kecil lah. Umur apa tu? Oi, saya 7 tahun. Apa cik? Zaman tu kecil ni. Zaman tu saya kecil tu. Masa tu, saya biasa terserempak dengan Cik. Tapi zaman tu Cik... Ada. Jadi saya kena masuk. Banyak orang nak kata tu. Apa, jumpa hang buat tak tahu kami ya. Saya kembang. Oh, dia kembang. Betul ya? Ya, betul. Loh, baru. Ada orang tu. Apa, jumpa hang buat tak tahu ya. Ya. Saya kembang. Kembang sirah. Azirah. Loh. Oh, yang jumpa tu mungkin belum. Boleh jadi. Tapi saya jumpa dekat pulau. Saya jumpa masa tu bapak saya bagi Cik yang melakon Mami Jarum ni. Tapi Cik duk minum masa tu. Mungkin Cik angkat tangan dia. Masa dulu lah kecil lah. Bapak ada ya? Ada lagi. Boleh tanya dia. Dah, tapi cik memang patut pun cik tak layan dia tu. Risau korang. Buat. Saya pakai elok ha. Saya Sungai Nibung. Saya Sungai Nibung. Tapi kalau nak ikut ni kalau tanya orang lama kata lah. Kadang-kadang yang boleh bangga kata kami Penang dia adalah jurutung lah. Dia Penang dia nak betul pure Penang dia tekan cakap Melayu kita lah. Kita cakap utara. Dia punya kita tu nak cirit birit yang tu lah. Jangan korang aja. Ini kepala goyang sikit lah. Cermai apa ramai. Cermai sikit. Cermai sikit. Dia tengok dia ada tempat dia. Dia tempat. Okey cik. Ni saya nak tanya lah. Dari segi muka saya ni soalan serius lah. Memang dahsyat dengan soalan ni. Silakan. Apa yang cik rasa dalam dunia hiburan kita ni? Satu barang dah hilang. Yang ada dulu tapi dah ni tak ada lah. Dan kalau kau cakap betul apa yang dia kan. Kami dulu semua pelakon boleh duduk di bilik lah. Laki-laki, perempuan apa semua boleh duduk di bilik. Cara tak boleh kita ada Islam kan tapi boleh duduk di bilik. Faham tak? Duduk sini. Boleh sembang. Okey. Tapi zaman lah kita bertempuh macam ni pun dia buat tak tahu ya. Zaman lah macam tu. Ada kastor lah. Dia ada ni. Dia zaman lah dia macam tu tapi yang tu yang tak ada. Yang kalau dulu dia lain kita seronok kita berkawan semua seronok Allah ni apa ya? Kemesraan tu dah hilang. Dia kira kita rentua ni main mana dia kira macam tu. Pandang sebelah mata. Payah anak ni. Daripada segi lawak pula cik. Zaman cik melawak lain. Zaman hari ni lain. Apa yang cik nampak sebagai otai? Cik nampak kurang lah. Agak kurang sikit pada yang baru ni. Mungkin ada apa-apa yang cik boleh komen. Dia macam ni. Dalam lawak dia bakat. Dia bakat tau. Kalau kita ada bakat lawak, dia akan jadi lawak. Kalau kita tak ada bakat, kita minat, kita tak bakat lakon lah, kita nak berlakon. Jadi lawak tu seolah-olah macam dibuat-buat lah. Dia lawak betul dia. Dia lawak ni, dia tak boleh kata macam mana. Dia tak boleh atok tau. Lepas tu, ada setengah, okey. Saya dengan Non dulu, dan kami pentas, seorang boleh duduk belah ni, seorang boleh duduk belah ni. Naik atas jadi cerita. Tak jumpa pun. Tak belakang tak jumpa. Naik atas jadi cerita lah tau. Tapi setengah tu, bila kita campur-campur, macam ni Awi dengan Amir kata, alah ni kita buat cerita apa, kita buat cerita macam-macam. Okay.
Aku cerita aku pergi ke Nuri. Lepas tu aku makan ke Nuri. Amir dia tanya, lepas cakap tu saya nak kata apa pula. Dia ni kumpulan macam tu. Faham. Dia tak natural lagi. Dia tak ada. Dia Semua jadi tu tak? Spontan tu benar tak? Dia nak Spontan lawak. dia terikat dengan tak. dengan skrip. Dengan skrip. Spontan tak ada. Spontan ramai. Dia macam ni lah. Nak bagi hang faham, nak bagi saya faham tak? Macam cik lah. Dia cakap apa semua kita gelak. Masuk dia benda tu jadi dia cakap pelawak lah. Dia cakap Dia, berlawak. mana kata kita tak payah nak Buat. kadang-kadang bila yang tak ID lawak betul-betul. Bila kita duk macam kita tanya orang gagak mah tak bila aku tanya nama hang jawab. Ni ada beda ni. Lepas aku tanya awak, aku tanya hang duduk kat mana. Kata duduk tu mana ni, hang duduk kat mana? Haraman. Kita dia betul apa? Dia kecak kita janji tu. Nah. Lagi aku tanya nama hang jawab. Aku tanya hang duduk kat mana abang? Kata kita pun kilinjang kita pergi lah. Hang duduk kat mana? Saya Rahman. Dia biasa yang rancang. Biasa tadi tu. Dia dah fikir soalan pertama aku nak jawab ni. Tak peduli lah hang tanya apa pun. Aku Rahman. Dia tak mau improvise tu. Dia susah, dia susah. Depa kata cik, filem Semilu cik jadi hero kan? Sembilu. Depa kau ajar. Apa ni tengok gambar apa Apa ni? silap filem ni? Apa silap filem? Lagi kali jangan baca. Hero ni semua jangan baca. Jangan baca. Okey. Okey. Kita ada lagi soalan kat cik ni. Cik okey ke? Cik okey. tak apa. Tak ada masalah. Share kongsi boleh dengan cik ya. Sebab apa ramai yang nak tahu siapa Boleh. cik kan. Selama ni orang tengok di dalam filem. Dan tujuan kita panggil cik ni, kita nak bagi orang nampak Ya. yang di tempat kita ni masih ada otai Masih ada dalam orang dunia seni ni Betul. yang kebanyakannya orang dah tak pandang. orang tak mau pandang. Buat filem berkenaan Penang ke apa ke, kebudayaan Penang ke apa ke, at least sekurang-kurangnya pandanglah sama orang lama. Betul. Macam ni kita macam ni. Kita dalam hidup ni, kita nak baik tanya kawan. Kalau nak musuh tanya lawan. Yes. Jadi baru kita boleh dapat cerita macam ni. Jadi hampa bukanlah kita nak kata sama depan tapi tolonglah hargai sementara masih ada. Macam cik kata tadi lah, banyak yang dah hanyut. Dia tak ada. Tak ada lah. Yang lu ada, hampa hargai lah. Hampa hargai sebab apa? Depa ni lah yang bawa lawak-lawak, cerita-cerita dulu. Sebelum kita ada lagi, sampai selepas kita ada, depa masih lagi melawak. Masih lagi ni. Jadi hampa yang mana orang kata apa nak buat filem ke apa ke, hormati otai-otai yang ada lagi ni. Hormati. Kita nak angkat nama orang lama kita. Betul. Kan? Kalau kata live kita ni, kita boleh tengok. Betul. Yang bayar-bayar saya yang kena cik. Betul. Yang muda-muda ni, Dia tak apa. dia pun tak kena. Jadi macam saya Bukan zaman dia pun. Bukan Dia zaman. kata apa lah, bukan zaman dia pun. macam saya kena cik pun sebab saya minat lawak. Orang yang tak minat lawak dia siapa-siapa cik. Inilah pelakon daripada dulu hampa tak ada, daripada zaman Piramli dia ada dah sampai ke hari ni. Ya, Cerita pasal kena, sama lah. Aku kena. Dia aku baru kena. baru kena. Pasal berjumpa baru kena. Jumpa. Sebelum ni tak jumpa. Boleh tak jumpa? Jumpa pun kecil-kecil. Jumpa bila tentu cik. Macam tak, cik kalau tengok masa kecil-kecil muka dia. Allah, macam nak tapak ah. Okey cik. Selama cik dengan arwah lah kan. Arwah non. Arwah non. Apa kenangan manis lah dengan dia ni dalam dunia hiburan ni? Saya bercampur dengan dia lama. Lepas tu 1 tahun saya tak cakap dengan dia. Gaduh. Tapi boleh main sekali. Tu berapa tu cik? Terbuat banyak. Cakap cerita dalam setahun lah. Dalam setahun tu Tak tengok siapa? cuma atas pentang. Hantar petah lah. Atas pentang. Luar petah tak bawa. Tak nak. Lo tak cakap. Dia masalah ni macam ni. Okey. Dia kita atas kumpulan ni dia akan jadi masalah bayaran. Okey. Lain macam ni. Katalah bayaran dia 1,000 untuk 2 orang. Kalau orang kira dengan saya tak boleh bagi seorang 500. Pada apa? Duit baita. Semua kena cakap kan. Dia jadi tak faham betul kan. Bila dia dah faham, dia faham lah kan. Macam ni lah, macam 3 orang kan. 3 orang main sebiak kita.
Kan? Kalau dapat bayaran, takkan nak sama banyak. Betul? Mesti nak kena potong ni. Kena kira. Macam ada TOI ada potong lah. Dia Betul lah. betul. Ambil tu lah. Penting. Tapi setahun tak boleh, tapi boleh main sekali. Boleh main sekali. Lepas tu dia main dengan Jaafar Osman. Oh, Jamil Jaafar Osman. Yang mula-mula dia dengan Jaafar tu. Lepas tu dia balik dengan Jaafar tu balik. Lepas dengan balik dengan Jaafar tu pula, dia pecah tak boleh. Last jumpa balik sekali. Okey. Dia tak okey lah. Saya sampai mati dia tak okey. Cuma dia kata aku dengan orang lain tak boleh main. Yang hang aku boleh main. Tapi dia mengaku. Dia kata aku. Dengan orang lain dia tak boleh dengan cik ke? Maksudnya krisis tu sampai dia arwah. Sampai dia arwah. Dia macam ni lah. Ni kita cerita yang dekat ni. Kalau siapa kali kan nak ayah. Ya. Ya. Dengan Tok Mo. Betul. Dia boleh dengan Tok Mo ya. Betul. Depan-depan dia boleh pegang cakap. Kata apa. Cakap belakang cerita berlaku. Dia dengan Tok Mo. Ya. Betul, dia rapat kau. Ya. Dia dengan Tok Mo ya. Satu kumpulan yang bagus juga tu. Bagus. Tapi dia dengan Tok Mo. Faham. Dia susah dia macam kita jawab ni situ. Betul. So, cerita ni tengok, banyak yang kita tak tahu. Kita tak tahu. Jadi oleh sebab tu kami ni nak panggil kita punya legend ni kita buka. Bukan kita nak kata orang siapa. Kita nak bagi orang kenal siapa yang ada lagi dekat sini. Betul. Dengan sekarang ni orang kata apa, zaman semua nak jadi artis. Semua nak famous kan. Dengan kita. Dengan kita sekali. Dengan kita sekali. Tapi kena ingat, kok mana pun jangan lupa orang lama. Betul. Jangan lupa orang lama. Sebab zaman dulu mereka nak sampai ke satu level bukan senang. Macam Cik Abang tadi, filem dah syuting, dah kena dubbing pula. Dulu dubbing. Kalau lupa skrip, Lupa payah. Dia sebab tu dalam masa tu semua saya berlakon semua utara. Aku cakap utara semua. Aku tak cakap bahasa ni. Ada yang berlakon yang panggil cakap lah ni hang kena cakap ke tak mau apa buat apa. Ya. Kadang-kadang kita ni dia lakonan lain. Bila nak buat lawak, kita kena bahasa kita. Dia tak boleh bahasa lain. Dia tak boleh. Dia tak sampai. Tak kena. Tak kena. Tapi kalau pasal cik masa zaman remaja, zaman Yak Ye ni, rambut afro tu kan. Kalau tengok betul lebih kurang Saleh Yaakob. Lebih kurang? Lebih kurang. Ada iras-iras lah Saleh Yaakob kan. Tapi dia pakai muka Jawi. Awi mana? Awi. Kena tengok lain kot. Kena perhatian lain kot. Saya rasa kan. Tapi boleh lah. Boleh lah. Ya sebab kami bagi chai kat cik mana ni. Kami bagi chai. Apa? Mana apa? Cik bukan kata Awi. Cik dari Terry Aziz pun kami okey. Bagi cik lah. Sebagai orang lama. Jadi soalan ni bukan kata untuk orang lain, untuk kami semua. Apa nasihat cik untuk pelawak-pelawak baru, pelakon-pelakon baru, pendatang-pendatang baru dalam dunia seni ni? Dia macam ni lah. Satu sekali yang kita nak dilawak, busuk pokok buang. Yang tu yang betul. Busuk pokok kena buang. Busuk pokok kena buang. Dengki kena ada. Pasal dengki pasal faham boleh aku tak boleh. Yang tu kena ada. Dengki kat arah baik Dengki kena belah baik. Busuk pun kena buang. Kena buang. Kalau tak boleh tengok ni. Ni jumpa kau macam mana macam ni aku sure tak ada dalam mak dah Allah tak ada ni dalam ni mulut dah ada bedah mampu dia hati macam tu Hati pandai semua orang macam tu semua orang macam tu semua orang macam tu kita nak kata apa kita tak boleh kata apa lah. Itu maksud dia apa dengar tu nak menjadi insan seni yang hebat. Payah Busuk perut kena buang. Dengki kena ada. Dengki kena ada untuk kebaikan lah. Cabak diri lah. Betul. Masalah hati tu paling masalah lah. betul Itu paling bahaya lah. Masalah hati Betul. ni. Masalah hati ni tak boleh tengok kawan dalam tim lebih. tapi orang cakap hati-hati dengan hati Ya betul bagus lah. hati-hati dengan hati Saya selalu tahu tengok cik punya konten. Cik selalu bercerita tentang hati. Nasihat. Hati ni sebenarnya satu ketui daging yang sangat bahaya kalau tak boleh kontrol. Betul. Sangat bahaya. Betul dia akan nampak buruk orang, dia akan rasa dia lebih pada orang. Dia rasa dia Macam-macam. bagus. macam tu macam kita satu ni ni kita 3 orang ni pun
Kita tahu hati kita. Betul. Kan? Betul. Kalau kita orang kata ni silap-silap. Amir orang kata dia ni aku panggil dia dah cakap lebih pada aku. Betul tak? Betul, lebih ambil memang tu. Dia kena share. Saya tak nak kata. Tak, tu orang kata hati. Hati, Ya. betul. Hati, Betul. tapi tu orang kata kita. Panggil elok cakap, Ha. hati betul mulut. Hmm. Jangan mulut. Mulut cakap baru nak pergi hati payah. Payah. Kita hati dulu tapi mulut. Hati bio. Betul payah. Jangan. Nasihat berguna daripada orang seni yang bagi saya lah. Untuk saya yang membesar dengan, saya sebenarnya tak besar pada zaman cik. Tak besar pun. Saya dengan zaman orang lain, tapi sebab minat ke arah lawak dan saya cari orang-orang Pulau Pinang melawak ni, maksud dia kebanyakan cik main lawak ni saya tengok. Yang ada lah, yang ada footage ni saya tengok. Yang dapat Tapi satu cari. lagi, satu dapat lagi. cari. Ini kelebihan orang Pulau Pinang, orang utara kan. Kalau nak kita rangkum balik lawak, kita nak jadi nombor satu, dia orang utara. Betul. Dia orang utara. Dia orang tahu. Dia orang utara. Yang orang kata apa, cakap main lepas. Dia Lawak bukai. dia orang utara. Yang lolak lah. Lolak. Amir. Tu. Bodoh. Saya takut kucing cik. Serius cik. Putih tak apa dengan hitam. Dah, dia jumpa kucing je. Dia bukan sebut kucing. Weh, babi. Dia panggil babi kucing. Dia putih tak apa. Putih tak apa dengan Saya hitam. kira apa sebab hitam tak ada cik. Hitam tak boleh. Hitam kalau dia langgar, dia lompat dulu. Dan tu lah. Cerita hantu semua Banyak bangun. kucing hitam. Betul. Okey. Baca komen, Amir. Baca komen lah. Dia ni pun hantu lah. Pergi mana? Sama lah ni. Warna putih bantu. Ya, nak. Macam cik cakap. Okey. Pelakon yang duk ada lah ni tak syok. Ah. Cik dia tadi nasihat tu, dia tak kata kat siapa. Tak ada. Dia menasihati kami dan juga diri dia sendiri. Betul. Dan sebagai orang lama, kami minta nasihat pada orang lama lah. Kita kena jadikan orang dapat satu mangkuk atau satu cawan yang kosong untuk terima ilmu daripada orang yang berilmu pada kita. Jangan rasa diri tu dah ada ilmu sikit, tak sampai hujung kuku pun. Sama hujung kuku. Kan? Pandang orang yang ada ilmu lagi tinggi pada tu sebelah mata. Betul. Itu yang tadi dia kata. Dia dalam ni. Kita kena adab dulu bawa ilmu. Betul. Kebanyakan lah ni, dia ilmu. Adab tak ada. Ada. Banyak. Yang tu yang masalah. Suka-suka kira rasa hebat lah. Hebat lah. Boleh sikit ni rasa hebat lah. Banyak ni lah. Jadi simple busuk perut kena buang lah. Ni aku tak baca Cik Ros. Cukup Awi Hassan kot. Awi Wings. Ni cik jangan buat leceh lah orang dia kata. Dia macam cik cakap tadi lah, makan pulut buah terbikai. Cik tak jual ke mah kat mami tak mai ke? Ramai watak tu. Mami Jarum. Mami Jarum. Boleh jodoh ah? Cik bukanlah ada terlalu banyak semua scene. Dia satu scene je. Satu scene. Mami Jarum satu scene je. Tapi orang ingat sampai hari ni cik. Sampai hari ni. Mami Jarum Junior baru cik ada Ada 4 scene kot. 4 scene atau 5 scene lebih kurang macam tu dengan Azhar Ilik dan juga Azizah Mazdan. Ada Baru Mazhar jadi bini. jadi bini. Dia pun lama tak berlakon tu. Lama. Mungkin ada lah. Mungkin saya tak tengok kan. Tak tengok kan. Yang banyak kat sana lah. Tapi kebanyakan cik punya lawak-lawak ni semasa saya nak naik lah. Masa orang kata apa nak belajar melawak ni, kebanyakan saya akan ambil dua sahaja saya punya reference. Satu Bulan Pak Man Telo lah. Satu Ibrahim Pendek. Saya akan ambil dua. Yang saya kata dua. Reference tu dia. Reference tu dia Oh, kira cik pun tak faham reference tu apa. Ya, reference ni. Kita boleh geng. Saya akan tarik cik masuk dalam tim Sembang Kemai. saya keluar. Seorang Referee tau. Referee dia tahu. Rujukan lah. sebab Bawi pun saya tak larat betul. Jadi kalau dua orang ada buat sama-sama. Saya boleh bagi tahu sebab tu yang saya tahu. Rujukan. 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 Jadi orang kata saya pun tak ada lah. Kita pun tak tahu mana. Ni lawak-lawak ni sebab kita orang dulu lebih hebat. Daripada kita, orang dulu. Tapi cara saya nak melawak, saya akan tengok. Oh, filem ni Pak Man Telo ada. Macam mana arwah Nuan melawak, macam mana Cik melawak, macam mana Ibrahim Pendek melawak. Jadi saya ambil semua tu sebagai pedoman lah. Ketika orang kata nak melawak ni. Jadi orang kata hari ni baru first time saya dapat jumpa legend. Saya tak bisa jumpa. Ingat satu ayat. Saya baik dengan arwah Ibrahim Pendek. Apa dia cakap dengan kita? Zaman lah, semua orang nak cari Piramli. Apa cari brand pendek lah. Dia kata semua nak cari Piramli. Cari brand pendek lah. Betul? Ibrahim Pendek salah satu
Legend lah. Ada. Cik beri dengan Ibrahim Pendek. Arwah Ibrahim Pendek ni orang mana tu? Dia kalau nak ikut dia orang Taiping je. Oh, Perak ah. Tu kata kebanyakan kita yang hati dia utama. Oh, semua maksud dia belah-belah sini. Belah-belah sini. Yang reti-reti melawak-melawak. Tapi cara dia melawak tu saya tengok memang macam lebih kurang Pak Mandelo. Cara dia bercakap, kalau kita tengok Daddy Du ke apa ke, dia memang melawak lebih kurang Tu macam Pak Mandelo. Dia dalam lawak ni dia kena kalau tak ngam dia tak ada. Chemistry. Dia macam Piramli kan. Dia buat cerita, bukan semua orang yang boleh ngam kan. Betul? Bukan, dia buat cerita Ibrahim Din. Kredit. Bila pergi drama lain, filem lain, dia tak ada. Dia kena duduk dengan Piramli juga. Dia Piramli baru jadi. Dia keluar dia punya bakat tu. Dia punya look Jadi, kalau kita tengok betul-betul filem Piramli, dia betul-betul minat kerana cerita mereka, kerana dia bukan minat kerana tengok color apa. Dia tak betul. Tapi orang boleh minat cerita Piramli ni. Betul. Sebab cerita bukan pasal short Ada. Dia boleh. Zafri ni Cik Pak Mandelo kan? Ya. Orang lama dalam dunia seni lakonan dan lawak. Sebelum tu lagi Cik sebagai seorang pemain drum. Sebelum jadi pelawak, jadi pelakon, pemain drum. Lama lagi dan Cik Pak Mandelo juga biasa backup apa show Piramli kan. Piramli. Pelaga. Sambun dah belum. Itu lagi. Macam ni. Kalau hampa duk ingat, hampa ingat aku saya aku kan. Dia kadang-kadang kita untuk sembang, untuk pentas, dia kena guna aku. Kalau kita guna saya, kita jadi macam Ekor sikit. Sebab tu, aku dengan Maidin aku boleh main. Boleh? Maidin lari banyak tau. Dalam 10-20 tahun dah aku. Ada banyak. Kalau kata beza 10-20 tahun kira pangkat bapak. Tapi dengan dia aku baru boleh jadi. Baru boleh jadi. Kalau tidak jadi macam ada border pula. Ada Tak boleh nak melawak lebih kan. Oi, kira arwah meninggal umur 61. Kira dia tua pada arwah Piramli ya. Kau sebaya? Tak. Tak. Dia meninggal 80 lebih, 90 lebih yang saya dapat tahu. Piramli dia meninggal umur 40 lebih. 41 pun Piramli. Dia lebih kurang. 70-an. 74 kan dia. 74. Betul, Piramli 73 meninggal. Kalau kata arwah Non meninggal tahun 90 lebih. 90 lebih. 90 lebih. Mas memang dia tua pada Piramli lah. Lebih kurang lah. Ataupun lebih kurang lah. Lebih kurang lah. Lawak dulu. Hang Samsing baru boleh lawak. Kalau takat law ni punya lawak kan. Dia main padang kota kan. Jenis padang kota ni. Apa tak lawak macam ni kan. Tapi dengan kumpulan Pak Mandelo ni sampai orang tahu dah. Tamu tengok duduk dalam lain. Pasal kami kerap gaduh. Di balik pulau main dengan Mazin bergaduh. Padang kota bergaduh. Kan? Tak betul. Sebab apa orang kita tak lawak. Dia tak boleh. Dia tak boleh lah. Dia Non ni, dia paling takut satu orang. Jangan sebut, dia tu polis tu. Dia takut. Dia tak boleh tu lah. Yang tu lah. Yang lain orang cerita. Gajah ke apa orang cerita dah. Dia kira kering lah. Tapi cara tengok dia pun dia tu. Orang lah bisa cerita dia. Orang bisa jumpa ada orang lama je cerita. Dia ni kat luar dia agak serius. Dia serius. Kata akhir Cik, apa yang Cik rasa nak bercakap di public yang selama ni Cik pendam, simpan. Tapi mungkin malam ni Cik kita boleh bagi keizinan ke Cik. Okey, dia macam ni. Yang ni kami memang simpan lama. Kadang-kadang kita naik kena kawan. Kita jatuh pun kena kawan. Kawan bawa naik kita, kawan dia pergi jatuh kita. Yang tu lah. Kadang-kadang dia kadang-kadang kita heran macam mana dia boleh jadi macam tu. Hati perut dia macam mana. Kita cuba tanya. Kita naik kena kawan, kita jatuh pun. Mana nak ni? Kawan nak pergi. Kita nanti tak boleh kata apa lah. Dia buat ke mana pun tak boleh. Tu satu bagi orang dia kata apa lah. Orang kata, hang buat apa yang aku suruh lah. Hang jangan buat apa yang aku buat. Ya lah. Betul. Macam Amir kan. Amir hang buat apa aku suruh hang buat Amir. Hang jangan buat apa yang aku buat. Pasal hang tak boleh buat apa yang aku buat. Betul. Yang tu. Betul.
kalau kita belajar kita boleh dapat. Ya. Tapi kena belajar. Betul kita kena belajar. Kena belajar. Okey. Sebab tu yang aku paling tak setuju dia orang kata lawak bodoh. Tahu? Lawak tak ada bodoh. Yang tengok tu bodoh. Sebab dia gelak. Itu kata-kata daripada legend. Weh, dalam tu. Dalam. Kawan yang buat net kita. Okey. Kawan jatuhkan kita. Kawan yang jatuhkan kita. Mana ada hang tengok. Lah ni macam ni. Aku tak kawan dengan hang. Aku nak jatuh hang boleh bang. Betul? Kena buat dulu. Kena kawan. Kena kawan dulu. Oh, boleh tu. Betul? Ha. Jadi Sebab tu orang kata bila kawan kita tahu luar dalam. Okey. Depan belakang jangan. Luar dalam je. Cik belanja lagu satu. Orang minta. Saya boleh nyanyi berapa banyak. Bayar lah weh. Legend kot. Dari otak ni. lagu Pak Mai Telur ni kalau orang dengar Cok Kodok, lagu Capati. Bukan senang buat cok kodok. Memang dia motor. Lagu yang dulu saya ni Lagu cik. saduran tu. Lagu saya duk buat DJ Kenuri. Saya akan mainkan lagu Kenuri yang cik main dengan Ronon. Lagu tu memang wajib dalam saya playlist. Sebab saya suka tengok depa sambil duk menyanyi tu depa play lawak. Bukan korma. Jadi orang dapat projek tu baru Cik telemovie ke drama? Drama 10 episod. 10 episod untuk RTM tu. Untuk RTM. Tu bila keluar? Tahun depan. Tahun depan keluar. Tajuk apa ni? Anak Mami Viral. Anak Mami Viral. TV apa? TV 1. TV 1. TM so hampa kena support lah. Sebab apa hari ni macam hari ni kita bawa cik ni, kebanyakan orang tak panggil cik untuk bercerita. Orang panggil cik untuk berlakon, untuk melawak. Tapi hari ni kita dapat tahu rupanya jadi macam ni kat tim Pak Man Telur ni. Rupanya cik seorang pemain drum. Rupanya macam ni. Hari ni kita dapat sebenarnya kalau masa panjang lagi kita boleh banyak. Tapi sebab masa apa orang kata dah. Kita pun tak mau nak sidai Cik lama-lama. Jadi biasalah. Dia jangan risau Cik. Cuma Cik, kami takut Cik letih kami panggil tengah. So kita sama-sama doakan Cik semoga sihat selalu. Betul. Dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki selalu. Kami pun minta Cik doakan kami supaya tim kami berjalan dengan elok. Supaya kami orang kata mudahkanlah sama-sama urusan kita. Semua biar elok lah. InsyaAllah Cik. Yang penting satu kena hidup. Apa hidup? Kena hidup lah. Hidup lah. Hidup lah. Tak hidup doa tak ada lah. Betul. Dah terputih semua lah. Kan? Dia tak hidup kena talqin je lah. Okay, ni kita doakan Cik panjang umur. Semoga orang-orang lama ni boleh doa kita. Kita ambil berkat. Jadi yang mana berdekatan dengan Cik tu di kawasan seberang Perai Tengah lah. Sini utara. SPU lah. Seberang Perai Utara. Kalau hampa tersempak dengan Cik ke apa ke, juga tengok lah. Tengok kan tengok. Orang lama ni. Juga tengok lah. Cik Mia Kembang ada lagi? Ada. Ada lagi? Hidup lah. Dua asing ni kampung dua lawak. Oh, sekali lah. Macam Cik juga? Dua asing ada dua asing. Dua asing. Dia cakap sama-sama. Siapa cakap Melayu? Dah lah. Dia cakap tu lebih kurang lenggok tu macam Cik lah. Ni satu cerita. Okey, ada satu pempek ni nama Cina ni Lim Sawa. Okey, pempek nama Lim Sawa. Masa zaman tu tak ada telefon. Saya keluar saya lupa pasal keluar pergi mana tu. Datang Cina tu main panggil ada show. Dia ganti saya buat show. Jadi lah. Oh, kira lebih kurang lah. Dia ganti saya buat show. Dia cerita betul. Bukan katanya memang cerita betul. Ni saya Cik dekat rumah apa ni? Betul lah ni Cik. Betul lah ni. Kami risau-risau lah ni. Bila dia mengaku banyak ni. Tapi inilah dia. Tuan-tuan. Legend. Yang orang kata apa, kita kena hargai. Sementara masih ada banyak lagi. Bukan kata tak boleh angkat baru. Betul. Bagilah sama balance. Sama balance. Bukan balance. Sama balance. Sama tinggi. Sama tinggi. Jadi Ni hal lama asyik. Asyik berala ya. Kesian sama. Ni hampa tengok cara tak ada skrip apa dia hentam lawak lebih kurang tu.
Ni kalau orang panggil masih lagi berbisa tu ada orang tu. Berbisa tu masih Saya lagi banyak kali lah tengok cik atas pentas. Orang tua ni. Dia memang saya biasa tengok. Dia kalau duduk atas pentas, kita duduk bawah ni tak berhenti gelak tau. Okey, ni saya tak mau beritahu show mana. Tapi saya biasa tengok sekali show cik. Cik main teater. Atas pentas tu, cik ada. Semua orang nak buat lawak dia tu. Cik dia apa? Cik dia. Okay. Cik dia. Last kali cik bagi satu lawak, yang satu auditorium tu pula. Cik menjerit. Ingat. Weh. Yang kita pakai dulu. Boleh. Jadi macam ni. Kita macam je lah. Kita ramai ni. Orang bercakap, aku tak cakap apa. Tapi dalam senyap ni kita kena fikir balik tau. Kita tua orang budak. Ada kalanya benda tu saja ada kalau dirancang untuk jadi. Dah jadi. Aku sikit je berkurang. Betul. Kuih. Yang tu lah. Ingat. Saya tengok. Duduk bawah tu. Dalam orang duduk bising tu. Dia boleh jerit sorang-sorang. Weh. Jadi, lawak tu je. Yang makan ni semua lawak tadi tu. Yang bertindak tu. Yang hampa duk potong dia, yang hampa duk tekan dia. Tapi kalau bagi. orang yang tahu lah. Tu kata macam ni. Yang pelik kawan, yang pecah tu pun kawan. Betul. Jadi hampa jangan ingat orang lawak, orang main lawak ni lama. Cik ni main lawak lama. Dia perhati hampa, dia tahu dia pentas macam mana. Dia tahu Sat hampa makan aku, Sat aku makan hampa boleh kan. Sat, hampa tunggu Sat. Itu antara show yang bagi saya show tu saya gelak kat cik seorang. Lama lah. Tapi kalau kata contoh macam kita lah pelawak baru. Saya pun malu saya nak gelarkan kami ni pelawak. Kami tak nak bakat apa pun. Tak nak bakat. Kami bersembang kat sini lah. Duduk berepek aku ni lah. Kami tak nak bakat sebagai pelawak pun. Dia macam ni. Dia kalau ikut cuti, pelawak ni, kita nak tahu kita lawak, kalau orang gelak. Kalau dia cerita ni aku ni pelawak macam ni, kita cakap orang tak gelak, kita tak, bukan pelawak. Betul. Dia lawak kena gelak. Syarat nombor satu lah. Betul, kena gelak. Kena buang. Tadi soalan apa tadi? Apa kata? Bukan soalan, satu lah saya nak Satu cerita lah, lah. satu Cik potong. Cik suka potong saya cakap. Kita orang baru. Kita orang baru biar pilih. Tak apa. Saya kena cik lama lah. Dia tahu pakai saya je lah. Dia tanya, tak apa. Macam aku boleh tanya. Dia nak habis. Nak habis lah ni. Nak habis lah. Okey. Sebelum habis. Lebih. Last lah cik. Okay. Ni saya janji kat cik ni. Kalau saya lepas pasal baca komen saya tak habis lagi, cik pukul saya. Kira lah habis kan ni. Tapi saya nak baca komen dulu. Baca komen. Sebab kami ni, kami menghargai Betul. siapa yang masuk live kita. Betul. Yang mana komen, kita akan baca. Betul. Support cik. Ni tanya yang betul. Tengah yang betul. Dalam dia buat apa ni? Ni bukan melawak, tanya betul. Ada yang komen, ada apa? Negatif? Ada. Banyak. Komen apa? Yang kata kami ni syok sendiri lah. Ya. Tak lawak lah apa. Yang itu komen bateri. Yang Komen bateri. Bateri beri positif negatif. Semua game bateri tu. ada yang tanya ni kumpulan apa ni tak kenal pun. Macam-macam lah tapi kita apa kan? Bateri je. Bateri lah untuk ni. Tak bateri pijak bateri. Sepanjang aku melawak, aku tak pernah fikir dia main bateri. Tapi sebab kita dah janji dah. Ni nak habis betul ni cik. Habis betul ni. Nama kita satu ayat nak berapa ni. Sampai surah. Sampai surahnya dia berubah. Teka-teki sana, teka-teki ni. Sebulan ada berapa hari orang tak boleh jawab. Sebulan ada berapa hari? Orang tak boleh jawab. 29, 28, 30. Semua tak jawab. Semua tak betul orang jawab. Sebulan ada berapa hari? 7 hari lah. 7 hari. Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Ahad. Ada hari lain ni? Tak ada. 7 hari lah. Betul ya. Hari yang tu lah. Ulang-ulang sampai jadi 30. Sampai tu ni dia 30. 31, 28, 29. Sampai tak jawab. Yang tu bukan Padahal 7 hari. 7 hari itu lah. bukan sebulan cik. Kalau 10 tahun pun dia kira yang sama. Itu sebulan ada berapa? Soalan dia. Sebulan ada berapa hari? 7 hari lah betul. 7 hari.
Jadi itulah kata-kata keramat terakhir dari Cik untuk kami berdua. Yang orang kata apa hari ni kami kena teruk. Kami kena teruk ni. Kami silap panggil orang. Kami silap panggil orang. Tapi sebenarnya dalam kami kata tu sebenarnya kami Sembang Kemas ni kami sangat bangga. Kami panggil Cik. Kami sangat bangga. Dan hari saya call Cik, saya kata Cik, kami nak buat penik nama Cik. Saya sendiri call Cik. Dan Cik support kita lah. Cik support kita. Memang niat kita bukan semata-mata kita nak tumpang pengaruh Cik untuk naikkan nama kita, tak. Kita nak bagi orang tengok legend kita siapa. Mata-mata ada. Cik ni siapa? Mata-mata ada. Ada. Polis. Ada. Dan ni polis. Jadi boleh, ya. Jadi boleh. Tapi mata-mata hotline ada. Berarti. Okey, kami pun dapat risau lah. Takut kita dah janji nak habis dah. Takut saya dia angkat meja daripada kita. Bukan apa, tengok siku pun tajam gitu. Tak boleh tahan tu. Sebelum kita tutup, kan, insyaAllah kita akan buat lagi podcast dengan Cik. Banyak lagi yang kita nak tanya sebenarnya. 69 tahun. Takkan 10 soalan yang kami tanya. Jadi Cik yang tak mau habis. Kadang-kadang Dia baru main. kita ni macam ajak mana aku tu. Kita buat satu sembang. Okey. Biasa kenal tu. Cik boleh tak kita nak buat satu sembang mah boleh? Macam PP kan? Dia tulis skrip kita ni. Assalamualaikum. Yang mulia yang saya hormati. Bukan dia macam tu. Dia bagi khutbah. Dia bagi khutbah tu. Dan ni sama lah. Dia orang tak tahu nak beza. Macam apa? Motor step apa tu? Apa dia? Apa? Podcast apa? Podcast. Bukan motor step. Dia macam tu apa kan? Macam tu. Betul lah. Dia jadi podcast lain, forum lain. Dia tak sama. Dia kenal kita sebenarnya. Cik sembang janganlah baca orang kata bagi skrip. Tak boleh. Jadi tetamu kita tu, dia terikat dengan sesuatu. Dia terkait, dia tak selesa. Dia akan mana kata kita bercakap ni jangan reka. Bila kita reka, macam tu, macam apa tadi? Yang kita tak ada ini kan. Tapi kita cakap yang betul. Yang betul. Kalau orang yang rasa tu, dia buat betul dia rasa lah. Kalau dia tak buat dia tak rasa. Betul, yes. Betul. Kalau dia buat dia rasa. Dia buat dia rasa. Apa? Jadi Cik kami ni okey je. Okey. Kami okey ya? Okey. Okey tak apa. Untuk malam ni ya. Okey. Lepas ni kita panggil Cik buat podcast tau. Okey. Kita cari tempat berantu lah. Okey. Hampa yang mana dalam live ni hampa kena masuk kita punya group kat Wasabi. Kita punya fans club. Okey, fans club. Hampa kena tulis nombor telefon dan juga nama penuh. Hampa DM dekat Awi Hassan. Lepas tu hampa kena follow Sembang Kemas punya account. Hampa follow, kita banyak lagi konten-konten kita ada. Dan banyak lagi tetamu kita nak panggil. Betul. Dan mungkin selepas ni kita nak jalan short film ke apa, kita nak panggil Cik. Yes. Dalam Kita perancangan tahu kami nak buat short film. Kami buat short film. Kita nak buat banyak lah. Mungkin seram komedi ke apa ke. Kita nak panggil ni yang orang lama-lama ni. Mungkin orang lain tak menghargai tapi kami menghargai. Kita nak angkat balik. Nak angkat balik. Jadi apa weh? Itu saja. Sebab kena teruk ni. Ni panas sebelum muka ni. Sebelum tutup. Dan insyaAllah minggu depan kita jalan kita punya podcast Hey Mambang. Kami seminggu kami buat live sembang podcast santai je ni. Kami panggil tetamu apa-apa kan. Minggu depan kami buat paranormal. Paranormal tu yang apa? Yang cerita hantu bukan malu. Tapi kami tak sayang tu. Orang bagi location kat kami. Contohlah Cik bagi Awi hang pergi belakang rumah aku. Belakang rumah aku ni seram kau lah. Saya pergi lah. Saya pergi kami nak tahu betul tak betul seram tu. Kami nak rasa lah. Tapi kalau dalam perjalanan kami duduk berjalan tu, kalau kata ternampak ke, terbau tengok apa-apa, tu nasib lah. Ada. Tapi kami cuma nak rasa lah. Habis pusing, kami akan sembang tu lah. Hang rasa seram lah lepas ni. Dia bagi lah markah tu. Iblis. Dia lah. Dia ada yang itu semua iblis dengan setan. Iblis dengan setan kita tak kenal. Kita tak kenal. Dia Cik sebut dua, iblis dengan setan yang pergi tu. Jin kita kenal. Macam kita makan semak jin. Itulah kami punya program seminggu-seminggu.
Jadi minggu depan kami buat Mambang pula. Betul. Nah, Mambang tu apa dia? Mambang tu nama tajuk. Nama tajuk. Untuk minggu tu. Betul. Minggu ni Sembang Kemas. Oh, dah, yang Mambang macam tadi satu dia apa? Sembang Kemas. Dan yang Paranormal lah, paranormal. Cerita pasal hantu-hantu kan. Lepas tu yang Sembang Kemas macam ni lah. Macam ni. Ini okey. Yang satu lagi tu apa? Mambang. Mambang tu Sembang apa? Mambang tu kita Nama tim paranormal tu. Bila kami nak pergi satu-satu tempat tu, orang kenal kami ni, oh depa ni tim Mambang ni. Oh, sepupu dia lah. Ya betul. Weh, dia yang lajak bukan kami lajak. Sepupu dia lah tu. Mana nak tahu. Kita minggu depan nak pergi paranormal. Cik ikut cik. Nak janji tak boleh. Cik mungkin dia ada kisah seram juga. Mungkin dia. Kan? Takkan tak ada kisah seram. Tapi jangan tu. Kita ada dua orang kita. Aku tak mau duduk. Aku tak mau ikut. Jenuh kita. Tapi boleh. Kalau hampa mau, hampa kena share, kena masuk. Wasabi kita kena bagi tahu. Okey, kami nak cik lagi. Kami nak cik lagi. Kami nak tahu cerita lagi. Kami boleh panggil insya-Allah. Okey. Boleh DM akaun Awi Hassan, nama dan nombor phone. Saya akan masuk dalam grup Wasabi. Betul. Fans Club Sembang Kemas. Betul. So terima kasih semua yang mendoakan kami, Betul. yang mendoakan cik. Kan? Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak. Okay. Moga yang baik-baik tu orang dapat berbalik kepada kita semua. Kan? Betul. Kita ni tak pergi mana pun sebenarnya. Tujuan hidup ni. Kita nak pergi Sana. Kita dilahirkan untuk mati. Okey. Tapi tak ada lain lah. Betul. Satu lagi, dia tak tanya lah. Esok ni dia tanya, yang paling pergi buat broadcast tak mana ada. Apa dia tak ada? Dia tak tanya, apa pergi buat Sembang Kemas tak mana tak ada. Betul. Kan? Betul. Si Azad sebelum tanya, dia balut dulu. itulah orang dapat Perjalanan hidup. perjalanan hidup. Sebenarnya di sini adalah penjara. Penjara. Kita nak keluar daripada penjara lah. Kita nak bebas. Kita nak bebas. Kita nak balik ke satu tempat yang kekal abadi. Okey. Okey. Mereka kata cik dah gantuk tu. Dah ni betul habis. Ni betul habis. Saya baca komen, saya tutup tu. Okey. Okey. Ulang sedap-sedap subuh. Dan kita kadang-kadang, kita buat ni, kita tak tahu apa kita buat. Orang tahu apa kita buat. Kena terdengar juga kan. Betul. Ni kita ada kuasa onok lah. Macam dia dah menyumpah kita. Tapi hampa semua okey lah malam ni. Ramai kata ni. Kena panggil cik lagi lepas ni. InsyaAllah. InsyaAllah kita akan panggil. Boleh? Mami Jarum betul. Itu yang kata legend. Buku habis. Moga sentiasa sihat. Amin. InsyaAllah. Pi lajak lagi. Foto state tu. Pada cik tak sebut podcast pun. Nanti upload yang full dalam YT. Boleh. Boleh insyaAllah. Memang kami akan upload. Memang kami akan upload. Gelak tak biar. Cukup share lah. Ini boleh tengok boleh ni. Nanti saya hantar kat cik. Boleh tengok boleh. Boleh. Nanti saya hantar kat cik. Boleh cik. Saya hantar lagi extra video lain lah. Bagus lah. Apa macam lubang? Orang susah. Kata dah lajak pukul 1. Lajak lagi pi. Okey. Masuk. Okey. Jadi itu Terima saja. kasih semua. Terima kasih. Yang mana baru masuk kami pun nak habis lah. Habis dah. InsyaAllah doakan kami. Mungkin masa ke depan kami akan panggil cik lagi. InsyaAllah. Untuk episod yang kedua. Memang kita akan pergi lagi. InsyaAllah. Kalau ada. Kalau saya panjang umur. Kalau Amir panjang umur. Itu yang aku tak kalau ada. Ada. Kalau ada lah. Tiba-tiba cik yang main kita punya kubur. Allah. Ada. Hang lah. Panggil tu. Kita pergi sama-sama. Tak. Mana boleh saya pergi seorang, saya takut. Mana boleh tetap lagu tu. Gila awak. Mana boleh saya pergi seorang, takut tu. Okay cik, terima kasih banyak. Sama-sama. Kami pinjam masa cik ni dengan kami. InsyaAllah niat baik kami ni nak orang dalam industri seni buka mata, lihat sama orang lama. Legend. Legend ni, si legend. Legend ni. Ya, kita selalu macam ni lah. Jadi tak habis pula lah. Tak apa, pi. Pi. Boleh. Dia Dia macam ni. okey. Kita merasa tak bila hampa panggil aku merasa hampa nilai juga aku. Yang tu kita mau. Kan? Ada masa macam mana aku nak buat show dulu. Bayar sampai 1,000, 2,000, tapi orang duduk nganga. Masa nak bagi duit balik kau faham. Betul ya? Macam tak dihargai. Tak dihargai ya. Kan tambah dulu macam kata lah kan. Dulu sama-sama kita ni tambah lah ni. Ni kita ambil tak kena ya. Lah ni macam-macam. Macam-macam. Betul. Jadi
Terima kasih banyak Cik. Baik-baik sama. Terima kasih, Cik. Minta maaf kalau kata kami terlepas cakap apa-apa. Kasang ke apa Kami kata maaf banyak-banyak Cik. ada pojak apa kami tu kata Ini Cik. saya lagi habis cakap hang tutup. Kampung senang. Untuk buka tu sampai pagi. Okey. Jadi itu saja. Terima kasih semua. Kita jumpa minggu depan. Mambang. Mambang. Mambang tadi dia sepupu semua. Sepupu tu pada rumah. Okey. Assalamualaikum. Kita jumpa. Mai sembang, sembang